Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hey, what's up? So a quick update lah kot since lama gila tak buat benda ni. The thing is, aku plan untuk buat video book review lepas ni. It'll be a once a month kind of thing di mana aku akan bercakap tentang buku-buku yang ditulis oleh penulis tempatan. Because reasons. The main reason being aku rasa tak cukup orang dalam dunia ni yang bercakap tentang buku-buku yang ditulis oleh penulis Malaysia. Jadi aku buat benda ni dengan harapan lagi ramai orang akan sembang pasal buku-buku yang ditulis oleh penulis Malaysia. Especially dalam bentuk video lah. So bila ada lagi banyak video yang bercakap tentang buku tempatan, lagi banyaklah video yang aku boleh tengok, lagi banyak masa aku boleh spend dekat YouTube menonton video yang bercakap tentang buku without actually membaca buku. So buku yang aku akan sembang dalam bulan Januari ialah Tuhan Bukan Manusia by Zarif Zainuddin. Februari kita try The Other Malaya by Farish A. Noor. Pada bulan Mac saya nak sembang pasal buku Terima Kasih Si Babi Hutan by Ismail Arifin. April kita try sembang pasal Liberating the Malay Mind by M. Bakri Musa. Dan Mei kita akan try sembang pasal Badrul Hisham punya Adventura Pulang ke Malaya. Kita try 5 dulu, kalau nampak masih steady by the end of it, kita akan tambah lagi buku in the list. Now pasal saya awal-awal kat hampa buku apa yang saya akan review? Well, that's a good question, dear Live Studio audience. Pertama sekali, supaya jinx the whole thing, supaya akhirnya gagal. But secondly and more importantly, saya harap dengan habak kat hampa awal-awal, hampa akan cari buku ni dekat kedai buku dan cuba baca sekali dengan saya. Then bila video review saya tu keluar, bolehlah hampa setuju ataupun tak setuju dengan saya, since hampa dah baca dah pun buku tu. Saya akan try upload video review tu roughly around the last week of the month, but we'll see how it goes. And that's the main thing really. Kalau hampa ada apa-apa soalan yang hampa nak tanya, saya sentiasa ada kat Twitter @inianwarhadi ataupun email saya iniuntukakusahaja@gmail.com. Mana tahu kot-kot saya cuba jawab soalan hampa dalam bentuk video. Tapi hampa bukan reply pun email lah, Nat. Siapa cakap tu? Dan sekian je kot. I'm sorry about the audio since it's the best I can do. And may peace be upon you.